Kisah seram di Penang War Museum. Seorang pelawat yang mahu dikenali sebagai Amir berkongsi pengalamannya ketika melawat Penang War Museum di Batu Maung, Pulau Pinang. Kisah ini diceritakan semula olehnya selepas lawatan pada tahun 2019. Amir datang bersama 4 orang rakan. Mereka tiba agak lewat, kira-kira jam 5.30 petang. Waktu itu matahari sudah rendah dan kebanyakan pengunjung lain sudah mula keluar. Kawasan muzium semakin lengang, hanya tinggal bunyi cengkrik dan angin dari arah laut. Mereka menyusuri laluan pameran, melalui menara kawalan, bilik dapur, hingga ke kawasan giotin dan tiang gantung. Semuanya kelihatan biasa, walaupun agak menyeramkan kerana banyak replika patung dan suasana bangunan yang usang. Namun bahagian yang benar-benar mengganggu mereka ialah ketika memasuki terowong bawah tanah. Menurut Amir, sebaik sahaja melangkah masuk, udara di dalam terasa sangat dingin berbanding luar. Lampu suluh tangan yang dibekalkan pihak muzium hanya menerangi jarak beberapa meter sahaja. Dinding batu masih basah, ada titisan air yang menitis perlahan. Ketika itu mereka mendengar bunyi hentakan kaki berat seperti orang berjalan dengan but tentera. Pada mulanya mereka sangka ada pengunjung lain, tetapi lorong itu sepatutnya hanya mereka yang guna. Amir kata bunyi itu semakin lama semakin dekat, seolah-olah ada seseorang yang mengikut mereka dari belakang. Salah seorang rakannya menoleh dan terus pucat. Dia mendakwa nampak bayangan seorang lelaki tinggi dengan pakaian menyerupai seragam tentera Jepun berdiri tidak jauh di belakang mereka. Amir cuba berpaling, tetapi hanya sempat melihat kelibat samar, kemudian bayangan itu hilang. Apa yang membuatkan Amir yakin pengalaman itu bukan sekadar ilusi ialah bau aneh yang tiba-tiba muncul. Katanya, bau besi berkarat bercampur bau darah dan minyak tanah begitu kuat. Padahal di lorong itu tidak ada apa-apa bahan. Semua rakan yang ada bersamanya turut terhidu bau yang sama. Mereka segera mempercepatkan langkah untuk keluar dari terowong. Komen part 2 untuk sambungan cerita. Kalau korang suka dengan cerita seram seperti ini, jangan lupa tekan like, follow dan share.